Letupan gas memasak menyebabkan seorang lelaki mengalami lecur 30% di anggota badan selain menyebabkan bumbung rumahnya pecah. Kejadian berlaku di Taman Paguh Jaya Muar Johor kira-kira jam 8 malam tadi. Lelaki terbabit yang merupakan pekerja pembersihan berumur 51 tahun itu dikejarkan ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah untuk rawatan lanjut. Komandan Operasi Bomba dan Penyelamat Paguh, Nur Al-Fatah Omar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 8.54 malam sebelum 7 anggota bergegas ke lokasi. Setiba di lokasi, beliau berkata pihaknya mendapati berlaku kebakaran perkakas memasak di rumah terbabit. Kebakaran berjaya dipadamkan orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Jelasnya mangsa yang cedera dikejarkan ke HPSF dengan menggunakan ambulans. Beliau berkata operasi kemudian ditamatkan pada jam 9.35 malam manakala punca kejadian masih dalam siasatan.